Tuan nampak apa dia tulis atas ni? Bagi saya tak ada apa yang boleh dibanggakan pun dengan pengumuman ni. Sebelum saya ulas, saya nak minta kepada tuan-tuan yang tengok video ni, jangan lupa untuk share dan repost video ni kepada seramai mungkin rakyat Malaysia biar mereka faham berkenaan isu ni. Dan jangan lupa untuk follow saya sekali, okey? Sebab saya cakap pengumuman ni biasa, sebab saya dah join gig ni, saya dah buat e-hailing ni dah dekat 2 tahun dah. Saya daftar sok-sok dengan Perkeso sendiri je, tak perlu bantuan kerajaan pun. Jadi kenapa kita rakyat nak kena berbangga dengan polisi kerajaan yang kita boleh settle sendiri je? Kalau malas nak pergi pejabat sok-sok dengan Perkeso, daftar online pun boleh. Setakat umur tambah 600 atau 6,000 setahun tu, awak esok boleh keluarkan duit tu. Tetap kena tunggu bersara baru boleh guna duit tu. Yang kami, pekerja e-hailing, pekerja gig ni nak dengar adalah subsidi petrol kami ditambah. Yang tu yang kami nak dengar. Jadi bagi saya, eloklah kerajaan fikir macam mana cara untuk tambah subsidi untuk rakyat daripada duk buat pengumuman macam ni. Yang bagi saya, pengumuman yang baik, cumanya tak ada impak ataupun kesan yang besar pada rakyat, khususnya golongan e-hailing dan gig macam kami. Itu pandangan saya lah. Tapi apa pandangan tuan-tuan berkenaan pengumuman ni? Jangan lupa komen dan jangan lupa untuk follow saya sekali, okey?